Ni bukan for review tau, ni sharing lah. Kalau korang tak tahu lagi, Shabuyaki by Nippon Sushi dah buka dekat Aeon Maluri. So siapa yang dah lama nak makan sukiyaki tu kan, tapi concern pasal halal, boleh datang dekat Shabuyaki ni. Setakat ni dia masih belum ada sertifikat halal lagi sebab dia pun baru buka. Tapi kita orang yakin lah nak ajak korang makan juga sebab dia owned by Muslim. Lepas tu sistem dia pun bagus. Contoh kalau korang datang waktu ramai, korang kena beratur, tapi beratur tu bukan physically, beratur online. Kalau korang sampai waktu ramai orang, nanti korang scan QR, lepas tu korang akan dapat queue number. Sementara tunggu giliran tu bolehlah jalan-jalan dulu sebab ni dalam Aeon kan. Satu lagi, dia orang dah ada button call ni, so tak payahlah jenuh nak angkat tangan setiap kali nak tambah daging. Sup korang boleh pilih nak sup apa, lepas tu korang akan dapat unlimited daging, ayam, kambing dengan ikan. Ikutlah nak buat syabu-syabu boleh, ataupun nak grill pun boleh juga. Nak grill ni, jangan grill kosong. Dekat bahagian sos ni, dia ada sos untuk grill juga. Baru daging tu lagi sedap. So, ni makanan tambahan lain macam sayur, tofu dan sebagainya. Sushi pun ada dan kesemua ni adalah unlimited. Lepas tu air ada banyak jenis. Kalau tak silap, air ni dia orang akan tukar ikut hari. Masa kita orang pergi ada flower tea, roasted milk tea dengan apple tea. Lepas tu setiap seorang akan dapat token ni. Korang boleh tukar dengan makanan yang premium. Lepas tu dessert pula. Kalau kedai yang buffet biasa bagi aiskrim, dekat sini diorang bagi chef ice ataupun bingsu. Best kan? Tu je lah nak share. Okay, bye.